bangsa di muplang lam nang glo gadah katanya na pegadah ulama teh. Hai Darwis ia boh. Kaja kayak apa ma, kaja kayak ma, kaja mantap berupoh ke. Ha? Bek taboh kakak ke. Mantap boh berupoh ke. Nek yah mama yang kah nadi kaja kayak apa ma kaja kudi. Dan kaja kayak sampai boleh pukul ma, boleh pukul yah ke. Ba? Bek tua kabu tira. Bek cung. Ia boh Belanda kah anak baju. Bek kayak pelikut ulama likah. Bek kayak pegahnya buat wakah mandu. Pak dan kahaya tara wakah. Kakak nak pelikut ulama. Ia boh haram jadah memang kah batak anak baju kah. Hanai tu benak kaya tu benak kau. Kakak pegah buat wakah yang bubuatnya mandu. Bukan pegah boleh pukul mak ke. Tun padip na gamyan. Ha? Tun padip tercipta gamyan. Tun padip na ulama. Dan tun padip na syariat Islam. Bek kayak pegah yang genggang kaja kayak apa ma ke di. Mbak anak ke jiut ke pegah. Mbak kamu bek ke pegah. Ikah kan pajau peng ni yatim. Kan cemecu alam nanggro, kacu aju. Tapi bek kayak baba ulama, bek kayak pelikut ulama. Mandum kau boleh pukul ma kau akah. Sebab kada wakah yang berjuang ke pegah. Jadi no Aceh kawat hai wakah. Alam jadah memang wakah. Ha? Hanakah hargai gop membacu. Kapikah yang berjuangnya Wak Man Budi? Berjuang di Aceh le macam hai ia buah saya. Ia buah patak. Ulama ge berjuang, ge berdoa ke wakah. Ha? Nyak selamat ke. Di urung-urung inang balik ge tagun bu. Gejuk ke wakah. Di kamu-kamu membeli rokok mujuk ke wakah. Pek kapeke yang berjuangnya Wak Mat Budi tok hai ia boh baju. Aram jadah kan pula pukul ma ke. Butruk video kah. Anak baju kah haram jadah. Tantang Acehnya drama kah trawakah Acehnya. Kapeke wak kamu nyo anak harga di Aceh. Lahir hana sertifikat. Boleh pukul ma haram jadah.